Okey, ini adalah set projektor yang akan anda terima. Okey, yang pertamanya projektor ni lah. Okey, projektor ini. Yang keduanya adalah stand dia. Okey, ni stand dia. Okey, seterusnya adalah kabel lah. Kabel HDMI. Jika laptop anda HDMI, dan satu lagi kabel kita bagi kabel VGA. Okey, kabel VGA. Okey, ini adalah ada kepala VGA dan ini VGA. Okey, semua boleh. Semua jenis boleh. Bila anda dah susun macam ni, siap, semua siap. Okey, semua siap macam ni. Ini laptop dah pasang. Cuma projektor belum pasang. Okey, ini dah sambung HDMI, dah sambung. Okey, ini dah sambung HDMI ke sini. Ini HDMI ataupun anda ada VGA, VGA pun boleh pakai. VGA, nampak tak VGA? Okey, sorry kalau kabur. Okey, ini wire api dia lah. Wire api ke sinilah. Okey, saya akan on. Okey, nampak tak? Saya akan on dia. Okey, saya akan on plug. Okey, saya ada dua plug lah. Situ satu dan sini satu lah. Saya ada dua plug. Okey, saya akan on. Okey, saya akan on. Tengok cara on dia. Okey, bila saya on plug, dia ada warna merah kat sini. Okey, tekan sekali. Okey. Dia akan berkelip. Okey, dia akan berkelip. Kita tekan lagi sekali. Sehingga dia keluar gambar nanti. Okey, dia masih berkelip lagi. Okey, dia masih berkelip dan gambar. Bila gambar keluar, power button ni dah tak berkelip. Okey, nampak? Okey, bila sudah selesai event anda nak tutup. Ada cara nak tutup. Okey, ada cara nak tutup. Okey, bila tekan kat butang off ni untuk tutup, kita tengok sini. Okey, nampak? Bila tekan butang off ni, saya tekan. Okey, 1, 2, 3 saya tekan. Akan keluar arahan ni. Baru kita tekan lagi sekali butang ini. Okey, maksudnya tekan sekali, keluar pop-up tu, tekan lagi sekali butang off. Okey, saya tekan boleh nampak. 1. Okey, lagi saya tekan. Baru dia off. Turning off. Please wait. Akan dengar kat sini kipas. Jangan terus off plug sebab kipas akan mengeluarkan udara panas. Okey. Bila kita rasa kipas ini tak keluarkan udara, dan barulah kita boleh tutup dia punya plug. Okey. Itu sahaja cara kita nak gunakan projektor dengan betul, khususnya untuk customer saya lah. Okey, ini alatan yang kita sediakan untuk anda. Okey, itu sahaja. Jika berminat, boleh call atau WhatsApp 017 9004 604.